Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan hari ini mendengar petisyen beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO diberi betis hendak faham. Itulah Cina. Itulah standard Cina Malaysia ya. Okey. Di Malaysia, sebagian warga keturunan Tionghoa kerap menjadi sorotan karena masih mempertahankan penggunaan bahasa Mandarin atau dialek Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi sehari-hari dan papan nama toko atau tempat usaha yang seringkali hanya bertuliskan dalam aksara China. Kondisi ini menimbulkan kesan eksklusif dan seolah-olah terpisah dari masyarakat mayoritas yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Akibatnya, muncul persepsi bahwa mereka kurang berusaha berasimilasi dengan identitas kebangsaan Malaysia. Situasi ini cukup kontras bila dibandingkan dengan warga keturunan Tionghoa di Indonesia yang umumnya fasih berbahasa Indonesia dan lebih mudah berbaur dengan komunitas lokal, baik dalam lingkungan sosial, pendidikan, maupun dalam menjalankan usaha. Penggunaan bahasa Indonesia yang luas di kalangan Tionghoa Indonesia turut memperkuat rasa kebangsaan dan mempererat hubungan antar kelompok etnis di tanah air. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia dan tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang, ini adalah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kawan-kawan tersebut tadi, pergi Korea, kita ni Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Adakah bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia? Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau tidak? Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa digunakan. Perlembagaan 152. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampar dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last. Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Landing. Arau habiskan tak akhir sekali. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri. Baik, sekarang saya jemput Menteri buat pengulungan. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan hari ini mendengar petisyen beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO berhubung keabsahan sekolah vernacular, sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah jenis kebahasaan Tamil di Malaysia. Rayuan itu didengar di hadapan panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Supang Lian yang bersidang bersama-sama Datuk M. Gunalan dan Datuk Azizul Azmi Adnan. Dalam prosiding itu, Peguam Datuk Syaharuddin Ali yang mewakili pempetisyen berhujah bahawa penggunaan dan kajian mana-mana bahasa lain dibenarkan. Mengulas lanjut, perlembagaan tidak melarang pembelajaran bahasa lain dan seseorang pelajar tidak dihalang daripada belajar bahasa seperti bahasa Mandarin, Tamil, Iban atau Kadazan. Bagaimanapun, belajar dalam bahasa lain adalah tidak dibenarkan di sekolah kerajaan. Ia dikemukakan susulan perkataan dalam yang bermakna pelajar sekolah rendah tidak dibenarkan mempelajari subjek pembelajaran dalam bahasa vernacular. Perayu-perayu terdiri daripada Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM,
Gabungan Persatuan Penulis Malaysia GAPENA, Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam Pembela dan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA. Prosiding itu turut melibatkan rayuan kumpulan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Baru pada 29 Mei 2022. Dalam saman yang difailkan, plaintif telah menamakan Kerajaan Malaysia dan 13 lagi sebagai defendant. Antaranya ialah Dong Zong, Jao Zong, Persatuan Tamizah Malaysia, Persatuan Tamilar Turunal serta 4 parti politik iaitu MIC, MCA Gerakan dan Parti Bumiputera Perkasa Malaysia. Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia, dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Cuba tulis dalam ruangan connect. Ataupun kosakata dalam tamu dewan, mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau bahasa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya dapat 2, 3 Hulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry. Sabar, sorry. Saya tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Tak. Betul-betul. Tak. Adakah Perikatan Nasional? Okey, duduk saya jawab. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jom tu. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Hulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Maksud apa masa? Saya mohon penjelasan. Penjelasannya ialah untuk mematukan bangsa. Adanya Perikatan Nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahaslah. No, saya tanya penjelasan. Adakah Perikatan Nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian Perikatan Nasional. Dia bukan menteri. Saya minta menteri jawab. Bukan Jutun jawab. Bukan menteri. Tapi adakah itu pendirian Perikatan Nasional? Jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Bengok nak faham. Ini bengok nak faham. Yang betul, satu kepelikan juga. Saya terima 2-3 kepingkat. Majlis peluncuran. Jadi saya satu perkataan yang pelik. Majlis peluncuran kad puasa. Majlis peluncuran pecah tanah. Sedangkan peluncuran ini saya mungkin pelajar ada di sini. Mungkin satu kepelikan. Kita menggunakan perkataan pelancaran. Peluncuran ini. Saya tanya penjelasan. Bahasa tepuk atap. Jadi kalau kita menggunakan bahasa tepuk atap, boleh beri penjelasan? Bahawa kita mengagu-agungkan istilah tepuk atap, boleh beri penjelasan? Ya Muhammad mengganggu. Pintu belakang, boleh bagi penjelasan? Tepuk atap atau pintu belakang? Jangan marah. Ya Muhammad. Jangan marah. Biarkan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Saya akan dengar boleh. YouTube. Jangan buat tak faham. Dah lama jadi lewat. Silakan. Selamat sejahtera. Satu lagi topik hangat. Okey. Diberi betis hendak faham. Itulah Cina. Itulah standard Cina Malaysia ya. Okey, mengenai dalam soal bahasa di papan tanda. Okey, semua sedia maklum bahawa adalah syarat yang menjadi syarat bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan dan perlu dipamer di atas papan tanda pengiklanan maupun perniagaan. Itu adalah wajib ya, itu adalah wajib. Okey, jadi kita tidak hendak menjadi hipokrit. Okey, saya lihat ramai yang komen begitu beremosi mengatakan dan mengutuk bahasa Cina ni. Yang saya pun kurang faham. Takkan kaum Melayu yang begitu kutuk yang papan tanda ni dalam bahasa Cina dengan kedai-kedai ni, adakah anda nak pergi makan di kedai mereka? Bukankah makanan mereka tu haram? Kita fikir-fikirkan ya. Jadi ini satu soal yang cukup hangat dan saya rasa patut dibahaskan. Dan satu lagi perkara yang cukup menghairankan, DBKL. Bagaimana mereka ni boleh menaikkan papan tanda yang begitu besar tu dalam bahasa Cina sampai terlepas pandang ya? Terlepas pandang. Sebab setahu saya kita kena bayar untuk papan tanda tu, beribu-ribu ringgit tu, satu papan tanda tu. Jadi macam mana pegawai-pegawai DBKL mungkin terlepas pandang, mungkin pengarah baru sedang memberikan satu tekanan kepada anda untuk buat kerja. Mungkin pelbagai kemungkinan. Dan saya pun hairan, saya pergi ke Pahang, saya lihat kebanyakan papan tanda ada perkataan Jawi pula.
Satu lagi perkara yang cukup menarik, McDonald pun ada dalam Perkataan Jawi. Tapi yang paling menarik, kedai bernama kedai runcit Ramasamy ditulis dalam Jawi pula. Aduh Malaysia ku, kerana nama Malaysia. Terima kasih.